Kita dah tolong orang, orang tak hargai, orang pergi buat jahat pula kat kita. Takkan nak tolong lagi? Pernah tak? Ya. Pernah rasa macam tu? Aku dah buat baik, pijak aku, fitnah aku, hantar aku nak buat baik balik kat dia. Tentu Allah turun dekat ayat ni. Wala ya'ti ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maksud dia apa? Dan janganlah orang-orang yang berharta serta lapang kehidupannya dalam kalangan kamu bersumpah tidak mahu lagi memberi bantuan kepada kaum kerabat dan orang-orang miskin serta orang-orang yang berhijrah ke jalan Allah. Dan sebaliknya hendaklah engkau memaafkan mereka serta berlapang dada dengan mereka. Tidakkah kamu mahu untuk Allah ampunkan semua dosa-dosa kamu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sometimes dalam kehidupan kita ni, kita ada dosa yang kita tak perasan pun dosa-dosa kita tu, sama ada kecil ataupun besar. Korang jangan expect dosa besar tu zina, minum arak je. Mengumpat dosa besar juga. Betul tak? Berapa banyak kita mengumpat orang, kita menipu, dan dosa-dosa kecil kita yang terkumpul menjadi besar yang kita tak taubatkan. Tapi sometimes Allah punya sayang kat kita, Allah nak ampunkan kita juga. Dengan cara macam mana? Allah akan hadirkan orang untuk sakitkan hati kita. Bila Allah hadirkan orang untuk sakitkan hati kita, Allah nak bagi kita satu peluang untuk buat satu amalan yang sangat besar ganjarannya, iaitu memaafkan. Dan bila kita maafkan orang yang buat jahat pada kita tu, apa janji Allah tadi? La tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Kamu tak nak ke Allah ampunkan semua dosa kau? Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sometimes sebab kita tak perasan salah kita pada orang, sebab kita ni selalu rasa aku je yang tersakiti, sedangkan kita tak sedar sometimes kita pun menyakiti. Kita tak sedar dosa-dosa yang kita buat dengan manusia, dengan Tuhan. Tapi Allah nak ampunkan kita. Apa Allah buat? Allah akan hantar orang untuk sakit hati kita. So kepada sahabat sekalian yang tengok video ni, yang tengok podcast ni, sekiranya ada perkara tersebut terjadi dalam hidup korang semua, which is korang tersakiti dengan manusia, first kali korang kena letak mindset, Allah tengah offer aku, Nak ampunkan dosa aku ni. Allah nak ampunkan dosa aku. So ini offer daripada Tuhan, takkan tak nak. Ambil offer tu, maafkan dia orang, Niscaya Allah akan maafkan. Allah akan maafkan kita.